Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to channel Zati Story. Guys, sebenarnya video ni sebenarnya video random. And then sebenarnya aku rasa macam ni, tadi aku ada jumpa satu video berkenaan dengan isteri bila dah kahwin, wajib ke isteri masak untuk suami? Kalau isteri tu tak masak untuk suami, adakah benda tu berdosa dalam Islam? Dan aku ada jumpa satu komen kata, kalau perempuan nak kahwin lagi, perempuan memang wajib kena pandai masak. Kalau tak pandai masak, kau tak layak untuk kahwin. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau isteri tak pandai masak, kan, kau tak layak dapat hantaran yang tinggi. Aku ada jumpa satu ayat ni, kerja memasak semua keluar rumah ni memang tugas perempuan daripada dulu lagi. Aku macam, kenapa mindset korang macam tu? Korang tengok di MA Islam Aku rasa masa korang pergi kursus kahwin, dia ada dah cakap tugas isteri apa, tugas suami apa kan. Tapi korang lupa benda tu. Korang lupa kalau korang dah kahwin dengan perempuan tu, 100% pasal kebajikan perempuan tu, pasal tempat tinggal ke, makan ke, apa-apa semua benda korang yang akan tanggung as suami. Kalau kau rasa kau tak ready lagi nak tegas tanggungjawab tu, jangan kahwin. Sebab apa tahu? Sebab aku ada jumpa satu memo lah, satu berita. Isteri suami bunuh isteri sebab isteri malas masak. Kalau kau dah tahu bini kau tu malas masak, engkau lah yang masak, tak salah pun kan. Isteri masak untuk suami, kemas rumah untuk family sebab untuk meringankan beban suami. Tapi aku ada baca kerja rumah apa benda ni semua ni memang isteri yang wajib buat dalam Islam. Aku macam, kau ambil ayat pada DNA Islam tu Aku tahu selama kita hidup ni kan, kita nampak perempuan yang masak, perempuan yang kemas rumah. Sebab apa? Sebab aku pun lahir, mak aku yang masak, mak aku yang kemas rumah, mak aku yang buat semua benda. So dari situ, aku tak tahu lah betul ke tak, dari situ lelaki dah anggap semua benda pasal memasak ke apa benda ke, kemas rumah, jaga anak tu memang tanggungjawab isteri. Jaga suami, jaga pakaian suami tu memang tanggungjawab isteri. Tapi sumpah aku tak boleh brain kenapa korang as a lelaki nak marah bila korang bagi hantaran tinggi dekat perempuan tapi perempuan tetap pandai masak. Yang kedua, korang marah bila bini korang tu malas nak masak. Kalau kau dah tahu bini kau malas masak, kenapa tak cari perempuan yang rajin masak? Isteri tak wajib pun masak untuk suami. Sebab dalam perkahwinan, syarat untuk isteri kahwin dengan suami bukan sebab dia pandai masak je tau. Sebab bila lelaki dah ajak perempuan tu berkahwin, maksudnya engkau dah kena readykan mental engkau untuk kau jaga makan minum dia, untuk kau jaga tempat tinggal dia, and everything tentang perempuan tu kau kena jaga. Tugas isteri hanyalah melayan suami dekat tempat tidur and menjaga anak, itu sahaja. Benda tu kau tak boleh terima ke tu? Bagi aku, bukan suami mengarah isteri untuk buat kerja rumah, tapi suami meminta tolong isteri untuk buat kerja rumah. Tapi aku nampak dah kan, zaman sekarang, bila isteri tengah kemas rumah, suami keluar lepak. Bila isteri tengah masak, suami keluar lepak. Kau tak salah pun kalau kau tolong bini kau kat dapur tu. Sebab memang tanggungjawab kau untuk tolong dia. Memang tanggungjawab kau untuk ringankan beban dia. Dan kalau bini kau dah penat jaga anak, engkau pula yang kena semua tenaga kau untuk masak, untuk kemas rumah, untuk jaga dia. Itulah time untuk dia rehat. Aku ada tengok lah sesetengah mak-mak, mak-mak kat luar sana, sesetengah mak-mak dia kata perempuan kena pandai masak. Kalau tak, macam mana kau nak kahwin, macam mana kau nak bela suami kau nanti. Bagi aku, dalam Islam, isteri kahwin dengan suami bukan disebabkan dia pandai masak tau. Macam mana budak zaman sekarang dia tak pandai masak, so macam mana korang kena judge dia, ikut ni tak pandai masak, tak layak lah nak kahwin, tak dapat lah dapat sampai ini. Geram pula aku. Tak payah cakap orang luar lah, orang sekeliling aku sendiri pun bila aku cakap tanggungjawab masak apa semua tu sebenarnya tanggungjawab lelaki, tapi diorang marah. Benda tu benda betul ke? Kau tak belajar ke? Kau nak kahwin tapi benda-benda macam tu kau anggap remeh-temeh. Kau anggap bila memang korang as a suami arah isteri, tapi aku rasa bukan arah meminta tolong.
Sebab isteri tugas dia menolong, membantu suami. Bukannya kau arah dia buat itu ini. Cuba kau bayangkan kalau awak kau tu daripada keluarga orang yang berada and everything yang keperluan dia semua bibik dia, maid dia yang buat. So kalau dia dah kahwin, perlu ke kau paksa dia untuk dia belajar masak sedangkan dia tak tahu apa-apa pun basic memasak ke apa dia tak tahu. So kau lah. So kau as a suami kena mainkan peranan. Faham? Bukannya paksa. Dah kalau bini kau tu tak pandai masak, lepas tu kau paksa juga dia pandai masak. Lepas tu kalau dia tak pandai masak kau cerai. Tapi aku perhatilah bila bini kau masak kat rumah, bila bini kau kemas rumah, engkau tak tolong tapi engkau keluar lepak dengan kawan kau. Lepas tu bila apa yang aku nampak bila isteri kau dah kemas rumah, kau balik-balik lepas tu kau buka baju sap kau letak kat sofa. Kau buka baju kau sap kau letak dekat kau letak dekat lantai. Kau buka baju sap lepas mandi kau letak tuala kau letak atas katil. Kau rasa tak apa perasaan bini kau? Aku dah pernah kemas rumah kau dah tak tolong. Lepas tu dah tak datang. Lepas tu balik-balik kau mandi kau tak macam tu je. Aku cakap ni bukan sebab aku nak kena kecam ke tak. Cuma sebab korang bagilah pendapat korang tentang benda ni. Aku jadi macam aku tak setuju dengan statement isteri kalau tak pandai masak tak boleh kahwin. Kepala hongak kau.